Dia bagi yang besar solid ni daripada Insta360 adalah universal joint. So, yang ni kita masukkan kat sini lah. First kali kita loosekan dia macam ni. Okay, loosekan. Pak, dia akan macam ni bergerak macam ni. Ada gigi macam ni, so korang boleh sambungkan. Pusing. So, korang ambil je Allen key yang dia bagi ni. Korang pergi kat atas ni, korang pusing. Korang kena pusing untuk dia align, bagi dia align dengan mounting bawah tu. Dah ketat. Simple. Masa ni korang boleh ketatkan lah korang punya mounting kat sini. Dan ini nanti korang ambil korang punya action cam dan korang masuk kat atas ni, lepas tu korang ketatkan kat sini. Okay, lepas korang dah masukkan handlebar korang, baru korang letak lock dia macam ni dan baru korang ikat gunakan nut dan juga skru ni sebenarnya. So inilah dia motorcycle punya U-mount daripada Insta360. Memang rigid, memang tebal, solid, berat. So aku rasa benda ni memang secure lah untuk korang letak dekat korang punya attachment motor tu kan. Letak so ikat dan ambil selfie stick ni, korang pusing macam ni. Bulat ni korang ambil je Allen key, korang ketatkan. Secure. Settle. Siap. Dah ready untuk shoot. Nampak? Ini dia full setup untuk korang ambil POV shot daripada belakang lah. Macam third person macam GTA tu.